Sebenarnya kalau yang terbaik sekali adalah sebelum kita lena tu, kita bersedia untuk tidur. Selepas kita bersedia, kita buatlah apa-apa yang patut kita buat tengah malam tu. Kemudian pagi tu bangun dengan fresh. Bila kita fresh, insya-Allah satu hari tu kita akan jadi cantik. Bermula daripada malam sebelum kita lena. Tapi kalau kita malam tu kita main letak kepala aja, tidur pun tunggang langgang, insya-Allah lah esok tu dia tak cantik. Saya teringat ada satu hadis tu, Siti apa? Anak Nabi, Siti Fatimah. Siti Fatimah ni dia mengadu sakit belakang. Siti Fatimah mengadu sakit belakang. Kemudian dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku ni sakit belakang. Dia panggil katimul-mul kot. Saya pun tak tahu. Lebih kurang macam perkataan tu. Kemudian dia cakap, aku ni sakit belakang. Sebab apa? Zaman dulu dia tak ada makanan. Kalau nak buat roti, maybe something, dia kena kisar tepung. Kisar gandum untuk buat tepung. So untuk dapatkan tepung tu kena kisarkan gandum tu sampai sakit-sakit belakang. Kemudian dia mengadu pada Nabi. Nabi advice dia buat apa? Okey, sebelum lena, sebelum tidur, baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Nescaya kamu akan dapat satu kekuatan seorang hamba yang tolong kamu pada esok hari. Ni hadis Nabi lah. Dia panggil tasbih Fatimah. Macam ada orang tolong lah esok tu. So tapi kalau sebelum tidur tu kita main tidur saja, tak ada buat apa amalan-amalan yang patut kita buat, mungkin kita seharian tu kita macam letih-letih kan. So bersedialah untuk lena supaya esok hari tu dia akan jadi satu kekuatan untuk kita.